Oke, saudara Satria, so ada serial baru Netflix baru siri lah, yang 8 episod filem Taiwan dari Taipei, filem Cina lah, dipanggil sebagai Million Follower Detective. Sedang menentukan dalam 8 episod tersebut, dan pelakonnya adalah Eric King, di mana hero yang cerita gangster dulu lah. So dia berlakon lah So dia memegang watak sebagai Detective Chen lah kita panggil dia. So filem ni ada 8 episod, di mana secara kasarnya cerita ni mengisah tentang pembunuhan terhadap semua influencer yang berada di Taipei. Di mana ada 4 influencer yang hendak dibunuh, dan mereka semua berkait rapat lah. So satu influencer dibunuh semasa nak menembak di balai polis. Hero tembak kaki dia tak mati. Nombor 2, hero tu kena orang kata mati lemas dekat laut. Nombor 3, kena campak dalam orang kata dari jambatan. Dan nombor 4, ni tak mati. Dan influencer ni dia panggil tinggi lah, yang akan membantu Detective Chen nanti lah. So kenapa influencer mesti dibunuh ni? Ada sebabnya. So sebelum influencer dibunuh, ada satu orang kata YouTuber dia panggil Wish Baba. Wish Baba ni akan keluarkan satu konten. Dia beritahu pada hari ini ada orang akan bunuh kedai data bintikam. So artinya pembunuh tu menyuruh Wish Baba ini buat prediction dia nak bunuh influencer ni lah. Okay, cerita ni lah. Wish Baba, nama dia Wish Baba, membuat konten tu pula kata nak bunuh siapa pada hari ini, dan yang nak bunuh adalah 4 orang ni. 4 orang pernah buat kesalahan dahulu lah. Dari daripada awal episod ni kita tahu, kita dah jangkakan orang yang dah dendam ni adalah semasa berlaku kemalangan. So cerita macam ni 4 orang ni, influencer ni main muncul tengah jalan tembak-tembak muncul naik motor, terkena satu kereta. So kereta tu terbabas, dan lepas tu dalam kereta tu ada satu orang dan juga seorang wanita yang tengah mengandung lah. So masa terbabas tu air kubah dia pecah. So masa dia pergi dia terbabas, tapi kereta boleh gerak lagi. Dia gerak, masa nak jalan tu kereta dia terpelanting pula dan bini dia mati. So inilah sebenarnya pembunuh tu adalah hendak membalas dendam terhadap mereka, menyalahkan mereka yang dikatakan main tu membunuh bini dia. So mereka dibunuh satu persatu lah. So badan sama juga Detective Chen ni juga siasat. Rupanya Wish Baba ni adalah anak dia dengan rakan dia, dan anak dia pula terjadi kena colet, dan rakan dia kena dipaksa di Wish Baba untuk membuat prediction tersebut lah. So berlaku ni banyak konflik di sini dan bagaimana dia menyelesaikan masalah ni, nak sebabkan anak dia nak tangkap siapakah yang menjadi pembunuh sebenar. Okay, so dalam cerita ni pembunuh sebenar kita tahu dalam kereta tu yang bunuh. Mana itu dah tahu, tapi sebenarnya terdapat 2 pembunuh yang terlibat dalam kes ini. Ini dia punya trik dalam filem ni, dalam episod ni. So episod 7 8 baru kita tahu siapakah pembunuh yang kedua tu. So anda tak sangka ni pembunuh dia. So saya tak ada beritahu dah, ni plot twist yang cukup menarik. Saya tengok 2 hari dah habis 8 episod ni, 44 minit setiap satu episod. Katanya memang best lah. So Eric Cheng nama dia, hero ni Eric Cheng pun seorang pelakon yang cukup bagus. Saya rasa memang orang kata dia memang muka dah tua, tapi gaya dia memang cukup hebat lah. Dia banyak emosi yang cukup hebat. Masa anak dia kena colet, lepas tu dia tembak influencer kan, dia kena kutuk ramai-ramai. Cerita ni saya rasa impact dia lah. Saya rasa berimpact penuh. So tak bosan kamu menonton ni. So saya menggalakkan anda menonton filem ni, Netflix ni, di streaming Netflix, Million Follower Detective, cerita Taiwan. Sekarang cerita Taiwan, cerita Korea, bosan. Cerita ni memang berkualiti. Saya percaya anda tengok apa episod tak banyak. Anda boleh 3 hari 1 episod, 8 hari dah habis. Okay, untuk filem ni. Okay, so selamat menonton. Saya kasih rating untuk filem ni adalah 9/10. Memang best cerita ni, anda kena tonton penuh dengan emosi lah cerita ni sebenarnya. Okay, Assalamualaikum.